Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini tak akan memasang satu unit aircon baru jenama Haier 1 HP 9 meter. Okey, di ruangan bilik. Okey, bilik ni kita akan pasang kejap. Indoor tergantung dalam, outdoor akan dalam sini lah. Copper terbagi 6 kaki 2 meter. Terbaik, mantap, stay tune. Lokasi kerja adalah di Tayak Langkawi. Terbaik, mantap. Terima kasih. Okey tuan-tuan dan puan, kita dah gantung bracket Indo aircon Haier baru 1 HP 9 meter. Lubang lama dah ada dah. Bacaan daripada sini ke sini 4 inci setengah. Ukuran atas dia 1 kaki lepas ni kalau nak masuk Indo, letak itu lepas ni. Okey, kita boleh gantung Indo, kita buat wiring Indo dengan copper sekali. Kalau masuk siap baru kita gantung Indo lah. Stay tune, terbaik, terima kasih, mantap. Yes, kita dah siap gantung unit Indo dah. Okey. Nampak dah. Yang penting dia nak atas dengan bawah. Dan kita akan pasang outdoor sekejap. Terbaik, terima kasih, mantap. Okey tuan-tuan dan puan, untuk air drain, copper 2 tahun 3 tahun, wiring siap tarik dah. Kita akan pasang outdoor dekat sini. Copper kita bagi 6 kaki dah. Cuma 6 kaki. Kita ambil level ni cantik lah. Outdoor pergi level tinggi ni cantik lah. Dia bila kita lalu dalam dekat kawasan ni tak kena kepala. Terbaik, kita akan unboxing ni. Kotak lah. Terbaik. Terima kasih, mantap. Okey tuan-tuan dan puan, kita dah siap pasang bracket outdoor. 2 skru kanan, 2 skru kiri. Kita letak memang ayat. Okey. Ini sama lah. Tak ada, tak payah lah. Okey, terbaik. Terima kasih, kita update dah. Kita akan angkat outdoor sekejap. Gantung. Terima kasih, mantap. Okey, kita dah gantung lah unit outdoor aircon Haier. Okey, nanti kita akan buat flare nak sama wiring apa semua. Vacuum dan kita akan buat part ayat, tunggu situ lah. Tunggu di situ. Terbaik, terima kasih, mantap. Okey tuan-tuan, kita buat vacuum lah. Copper 6 kaki mungkin dalam 10 ke 15 minit. Kita start vacuum jam 22 minit. Akan habis 2.17. Terbaik, terima kasih. Satu biru ni pergi ke aircon, kena on lah. Kena on. Ni pergi ke vacuum, biru pergi ke aircon outdoor. Okey, negatif 30. Mantap, vacuum dulu. Berangin. Terima kasih, mantap. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita siap dah untuk kerja ni, pemasangan aircon 1 HP Haier 9 meter. Back to back copper dia bagi 6 kaki. Lubang dia dah tampar dah, boleh lihat. Ayat penting kita dah buat dah. Sekarang ni kita nak jalan wiring tu. Sini semua siap tengah nak pasang cover. Kita jalan wiring. Nak boleh kita test. Terbaik tu. Terima kasih, mantap. Terbaik. Ayat penting kita buat siap. Terbaik, terima kasih, mantap. Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita dah selesai untuk kerja hari ni. Pemasangan aircon Haier 1.0 HP. Siap kena buat wiring dia. Okey, sejuk puasa. Kita pergi dekat belak berapa tekanan gas dia. Mantap. Wiring siap jalan dah. Okey. Di bawah sana. Cantik. Terbaik. Kita update lah. Kita update dekat belak berapa tekanan gas dia. Terbaik, alhamdulillah sekali. Terbaik, mantap. Nanti lubang-lubang ni tuan rumah akan palam dengan apa, stiker yang siap ada siap ada gam dekat ekor ada jual, di awal ada jual. Terbaik, terima kasih. Alhamdulillah sekali. Mantap, alhamdulillah sekali. Baik, terima kasih. Jom kita pergi kat belakang nak tekan angin apa-apa. Dengan lihat ayat dramatik dulu. Terbaik, terima kasih. Okey tuan-tuan dan puan, bacaan gas untuk aircon Haier baru 1 HP menggunakan gas R32, nampak tak? Bawah sekali R32.
Bacaan gas ni ada 185 PSI. Tak perlu risau bimbang, sebab gas ni datang dari kilang. Okey, kita cabut ni, kita update lah, kita pasang kabel. Terbaik, terima kasih, mantap. Okey, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, aircon untuk hari ni kita siap dah pasang lah. Aircon Haier 1 HP 9 inverter siap pasang, back to back. Kopor penginan kaki, buat finishing dah, lubang dah tampar dah. Okey, yang selain lubang-lubang tu tuan makan tampar, air pun dah menitik dah. Nampak ada mencurah-curah dah. Bahasa KL panggil air, dah panggil air lah. Okey, terbaik tuan-tuan, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, share dan like. Terbaik tuan, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Haier, mantap. Pemasangan aircon baru. Installation new aircon Haier 1 HP 9 inverter back to back at Kampung Mata Air Langkawi. Terbaik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom balik.